Baik, untuk belanjawan, seperti mana yang kita semua sedia maklum, 2030 Perak dijangka menjadi negeri menua. Jadi saya rasa mungkin kerajaan negeri boleh fokuskan juga untuk warga emas, golongan yang dah pun meningkat usianya, dari segi mungkin kempen kesedaran, dari segi bantuan untuk warga emas dan sebagainya. Sebab kita tahu mungkin ada di kalangan masyarakat kita, khususnya warga emas yang mungkin keciciran sedikit dalam hal ini. Okay, untuk bajet kali ini saya rasa kerajaan negeri boleh fikirkan untuk berkenaan dengan pelancongan di negeri Perak ni lah. Apa yang kita maklum sekarang ni, pelancongan terutama di Ipoh ni saya tengok telah semakin meningkat kan, di mana banyak isu-isu pasal kekurangan hotel dan juga kita panggil kekurangan kemudahan awam lah, untuk menggalakkan lagi, dan juga tempat-tempat pelancongan di Perak ni kita tengok boleh ditingkatkan lagi untuk menarik lebih ramai lagi pelancong ke negeri Perak. Harapan saya agar belanjawan kali ini boleh kita tingkatkan lagi dari segi pelancongan di negeri Perak inilah. Untuk belanjawan kali ini, saya sebagai rakyat biasa, saya berharap kalau boleh kita perbanyakkan ataupun kita pertingkatkan lagi peluang pekerjaan untuk anak-anak muda di Perak. Sebab kalau kata kita improve kita punya peluang pekerjaan, kita akan kurangkan pengangguran, kita boleh menaikkan, kurangkan isu-isu jenayah lain, dan pada masa sama kita juga boleh improvekan lagi kita punya sektor ekonomi dan pembangunan ekonomi negeri Perak sendiri.